Sempena birthday abang, ini hadiah untuk abang. Apa dia? Buku tajuknya 50 azab-azab orang yang tak semayang contoh kan. Lagilah dia terasa. Soalan dari Najah Hani. Thank you Najah Hani. Macam mana nak teruskan kalau dah terkahwin dengan lelaki yang tak menjaga hubungan dengan Allah dan family? Dah terkahwin. Jadi macam mana dia nak recite lah semua benda tu Da'i? Macam mana penerimaan seorang wanita? Okey, untuk jawab soalan ni dia memerlukan sejam setengah. Jadi saya cuba untuk ambil masa 2 minit, 3 minit untuk jawab lah. Pertama sekali, dia tak ada term terkahwin. Tak wujud pun terkahwin tu. Sebab kahwin itu Allah telah susun. Siapa kita jumpa, siapa kita berpisah, siapa yang pernah khianat kita, siapa yang pernah buat baik pada kita, semua itu telah pun Allah susun dalam kehidupan kita. Dia tak ada cakap, alah terkahwin pula dengan suami aku. Contoh, dia tak ada. Memang Allah telah takdirkan kau kena kahwin dengan lelaki tu. Okay, itu pertama. Okay, sekarang ni, okey, suami saya, Da'i, dia orang yang tak jaga solat dia. Jadi, apa yang saya boleh buat? Okey, kita kena ingat, antara maksiat yang kita tak sedar berlaku dekat rumah. Kita mungkinlah, na'udzubillah min zalik kan, kita mungkin tak minum arak kat rumah. Tapi maksiat besar yang kita tak perasan berlaku di rumah adalah bila berlakunya ahli dalam rumah tersebut yang telah tinggalkan solat. Dan rumah yang telah tinggalkan solat, ahli-ahlinya di dalamnya, maka tertahan rahmat Allah ke dalam rumah tersebut. Sebab itulah kenapa make sense lah, logik lah kenapa asyik bergaduh. Kasih sayang tu dah makin kurang. Kan? Rasa kemesraan tu macam ni. Dia sekadar kita jadi roommate je. Kita ni bukan life partner dah. Kita hanya kongsi rumah. Ada sampai macam tu dah. Dah sampai dah macam tu. Kenapa? Cuba cek balik. Dia mungkin pada kita tak jaga masing-masing ni hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu pertama. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, sesiapa yang memelihara dan menjaga hubungan dia dengan Allah, Allah akan baiki hubungan dia sesama manusia. Jadi maknanya kalau kita ada problem dengan manusia, cuba cek balik hubungan kita dengan Allah. Mesti ada sangkut. Okey. Now suami saya ni tak semayang. Apa saya kena buat? Saya semayang tak? Alhamdulillah saya semayang Da'i. Cuma suami saya. Okey. Bila bab suami ni, satu benda kita kena tahu adalah suami ni dia ada dia punya pride dia. Dia ada ego dia. Dan bayangkan kalau kita pergi maki suami kita depan anak-anak, abang ni tak semayang. Macam mana masuk syurga dengan saya? Tiba kan. Abang ni patutnya jadi contoh pada anak-anak. Cakap depan anak-anak pula. Ada kemungkinan suami langsung tak semayang pada. Sebab apa? Sebab dia punya ego tu, dia punya pride dia punya maruah dia telah dijatuhkan. Jadi keperluan seorang isteri adalah disayangi. Keperluan nombor satu, isteri adalah disayangi. Keperluan nombor satu, suami adalah dihormati. Nampak keperluan tu berbeza ikut pada gender. Jadi pada suami, macam mana kita nak tegur suami kita yang tak semayang? Pertama sekali adalah kita semayang dulu. Masuk waktu semayang. Dan tuan-tuan tak payahlah nak acah-acah sangat sampai macam contohlah suami kita tengah tengok movie kan. Oh dah masuk Zuhur ni, pergi bentang sejadah depan muka dia. Bang, izinkan saya semayang Zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Tak payah. Semayang je macam biasa dalam bilik. Dan tuan-tuan tak payah nak kita cuba cara hikmah. Yang kita rasa hikmah tapi tak hikmah. Contohnya apa? Birthday kan. Abang, sempena birthday abang, ini hadiah untuk abang. Apa dia? Buku tajuknya 50 azab-azab orang yang tak semayang contoh kan. Lagilah dia terasa. Jadi apa cara terbaik dalam menegur? Tunjukkan akhlak yang baik. Suami kita ni, dia ni memang bab mata cepat tangkap. Dia tahu suami isteri tengah semayang. Dia nampak, asal isteri aku terus semayang ni. Jadi akhlak tu pun boleh menjadi satu teguran untuk suami. Dan yang kedua, kita jangan lupa gunakan senjata utama sebagai seorang isteri, which is doakan pada suami. Sebab kita kena ingat, hati suami ni Allah yang pegang. Maka dengan doa ni, lagi-lagi doa seorang isteri ni, insya-Allah dapat menjadi asbab untuk suami ni lembut hati and somehow dia akan berubah. Tapi tuan-tuan jangan expect suami berubah ikut timeline kita. Okey, rasanya dalam masa 6 bulan ni. Jangan, aku rasa kalau aku doa ni seminggu 2 ni suami aku dah semayang balik ni. Tak semestinya. Dan ingat tak saya sebut tadi awal tadi, tugas kita hanya buat. Betul. Berubah tak berubah, itu bukan urusan kita. Dan akhirnya puan, kalaupun suami tidak solat sebagai contoh kan, dan kita dah usaha sebaik mungkin dah untuk kita dakwah dengan suami kita, dah pesan dengan cara baik, tunjukkan akhlak yang baik, ajar anak-anak semayang, endingnya tuan-tuan, dia tak semayang,
itu urusan dia dengan Allah yang dia kena jawab. Sekarang ni urusan kita ni dengan Allah dah selesai belum? Ibadah kita dengan Allah dah selesai belum? Jadi itu yang kita kena fokus on, sebab kita tak boleh kawal result. Berubah tak berubah, itu urusan kita. Dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut pada Nabi SAW, Nabi ni, kalaulah Nabi boleh ubah orang, orang pertama yang Nabi ubah dulu siapa? Bapa saudara Nabi dulu, Abu Talib. Tapi Nabi pun tak boleh ubah orang. Dan Allah kata, wahai Muhammad, engkau ni kerja engkau sampaikan saja. Bagi taufik, bagi hidayah ni aku saja. Jadi kalau Nabi SAW pun tak boleh ubah manusia, apa tak lagi kita. Jadi tak perlu expect perubahan tu datang kita yang mengubah. Dia ubah tu hanya Allah. Yang penting kita. Dan tips last, terkadang perubahan suami tu dia berkait dengan kesyukuran isteri. Kesyukuran isteri. Okay. Lagi tinggi kesyukuran isteri, lagi tinggi probability untuk berlaku perubahan pada suami. Kesyukuran isteri pada doa. Pada doa, pada khidmat, pada ketaatan.